Panduan menempah CODR di aplikasi RNC. Cara mengakses aplikasi Digital Recycle and Cash. 1. Imbas kod QR di bawah. 2. Layari laman web Recycle and Cash. Tekan login. Isi maklumat log masuk. Tekan login. Tekan Collection Services. Tanda kotak Use Existing Address jika alamat pengutipan barang kita semula sama seperti yang berdaftar. Jika anda ingin menukar lokasi pengutipan, sila isi alamat lokasi yang dikehendaki. Pilih tarikh pengutipan. Tekan Place Delivery Order. Pemberitahuan sukses akan dipaparkan. Anda akan menerima mesej pengesahan melalui WhatsApp daripada talian hotline. Nombor ID transaksi akan disertakan di dalam mesej ini. Salin mesej ini dan lengkapkan maklumat yang tepat bagi tujuan pengesahan. Hantar semula mesej pengesahan yang telah lengkap kepada hotline. Anda boleh mengasingkan sisa kita semula mengikut kategori berikut. Semak harga terkini di aplikasi RNC. Atau anda juga boleh mencampurkan semua jenis sisa kita semula ke dalam satu beg plastik. Peringatan, nilai sisa kita semula yang diasingkan mengikut kategori adalah berbeza daripada sisa yang dikumpulkan secara bercampur. Lekatkan pita kertas pada plastik. Tulis nombor ID transaksi seperti yang dinyatakan dalam mesej pengesahan yang diterima. Tulis nombor ID transaksi yang sama pada setiap bungkusan sisa kita semula. Petugas GERN akan sampai pada waktu yang ditetapkan. Petugas GERN akan membuat pemeriksaan dan pengesahan sisa kita semula. Bungkusan barangan kita semula akan ditimbang di hadapan anda. Petugas akan mula merekod ID transaksi, jenis dan berat barangan kita semula ke dalam sistem. Sila maklumkan jika anda atau waris tiada semasa pengutipan dan nyatakan lokasi sisa kita semula diletakkan bagi memudahkan petugas membuat kutipan. Petugas akan mengulangi proses yang sama sebelum mengambil bungkusan sisa kita semula. Bungkusan kita semula akan dimasukkan ke dalam lori.